Bala tuan-tuan. Dia tinggal perbuatan taat, dia tak rasa apa. Bila dia tak rasa apa, hari ni ada benda yang tak kena. Ada benda yang tak kena. Salah seorang guru kepada Imam Al-Bukhari, kata silap nama Al-Muwaffaq ke apa. Salah seorang daripada perawi hadis Imam Bukhari rahimahullah. Bukan Imam Bukhari ni. Dia satu hari dia terlepas sembahyang berjemaah. Dia sedih yang amat sangat sehingga dia terpaksa sembahyang 27 kali, qada 27 kali. Sebab dia ingat hadis Nabi menyatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang-seorang 27 kali ganda. Dia buat macam tu. Malam dia mimpi, dalam mimpi bagi tahu mengqada membuat macam mana pun tak sama dengan kamu salat berjemaah. Maknanya dia rasa sedih sebab apa? Sebab dia tengok itulah hakikat sebenar.